Hi, I'm back. Hari ni kita serius sikit. Okay, so I got a question daripada follower saya. This one. Okay, so dia tanya kat sini, selamat petang cikgu. Selamat petang. Okay, boleh tak saya make sure sebab permit mengajar adalah untuk cikgu sendiri. Ada tak permit yang diperlukan untuk pemohon yang ingin membuka pusat tuition? So, adakah kita perlu mengikut kursus-kursus pembukaan pusat tuition? Terima kasih cikgu sebab membaca komen saya. Okay, so saya jawab and saya buat video because I rasa soalan ni mungkin akan ditanya lagi dan lagi oleh orang lain pula. So, kalau saya jawab pakai soalan daripada follower dan saya bagi video, mungkin you guys will come across this video dan bolehlah menjawab soalan. Alright, so soalan yang pertama dia tanya kat sini, boleh tak make sure sebab permit mengajar adalah untuk cikgu sendiri. Ada tak permit yang diperlukan untuk pemohon yang ingin membuka pusat tuition? Okay, so kalau pemilik pusat tuition tu kena mengajar ataupun akan mengajar, maka pemilik pusat tuition tu hendaklah ada permit. Dan kalau cikgu pula, okay, katalah cikgu di sekolah government, okay, dia sekolah government ke, dia sekolah private ke, dia tetap kena dia tetap kena sorry ya, tergatal sekejap. Okay, so kalau cikgu tu adalah cikgu government, sekolah government ataupun sekolah private, dan dia nak mengajar di pusat tuition dia kedua-dua ni, okay, cikgu private, sekolah private dan cikgu sekolah government tetap kena apa orang kata, apply for permit. Okay, so now soalan yang kedua pula adalah, adakah kita perlu mengikut kursus-kursus pembukaan pusat tuition? Yang buat kursus tu saya. Okay, so di luar sana setakat yang saya tahu sampai tahun 2025 ni lah, tak ada pusat-pusat yang menyediakan kursus untuk pembukaan pusat tuition. But I do train people untuk macam mana nak buat tuition semua. Okay, and then yang keduanya ada tak? Okay, saya rasa saya dah menjawab soalan. Okay, so yang pertama sekali saya apa orang kata, saya recap balik soalan tadi. Alright, so permit mengajar adalah untuk cikgu sendiri. Okey, betul. Okey, permit mengajar memang adalah untuk cikgu yang nak mengajar di pusat tuition. Tetapi kalau pemilik pusat tuition juga akan mengajar di pusat tuition yang dia buka, maka pemilik pusat tuition perlu ada permit mengajar. And then yang kedua jawapan saya tadi, kalau yang buka pusat tuition tu pula adalah guru sekolah kerajaan ataupun ya memang dia dah mengajar kat sekolah kebangsaan ke sekolah menengah ke, tapi walaupun dia sekolah kerajaan, dia tetap kena mohon permit. Okay, itu yang saya tahu dan apa yang saya praktiskan sebelum ni. And then yang keduanya, kalau dia sekolah private, lagi-lagilah. Tetapi cikgu sekolah private ni, saya lupa, hampir lupa. Selalunya sekolah yang dia sekolah private tu juga dah ada, maksudnya bila dia mengajar di sekolah private, dia juga dah ada permit. So the same permit can be taken untuk dia bawa mengajar di pusat tuition. Okay. And then yang ketiga, perlu ke ada pusat tuition kursus? Perlu menghadiri? Tak ada. Dia bukan macam kita buka F&B ada kursus pengendalian makanan kan. Pusat tuition tak ada. Tapi kalau nak kursus, saya ada. Okay. Alright. So, semoga berjaya dengan bisnes. And then, kalau perlukan tunjuk ajar yang lebih lanjut, feel free to contact me and I will come to your tuition center and help you around. Okay. Thank you. Assalamualaikum.